singa. Hai John. John, Kawan. dia takut lah John. Kawan, Ha? dia takut lah kawan. Oh, dia takut dah? Dia cakap kalau dia kena sama you, nanti dia punya kena jahit. Mesti masuk ICU punya kawan. Dia Malaysia kawan, dia bukan Afrika. Oh. Dia takut kawan. Tapi boleh boleh. Awak duduk mana? Di Malaysia lah. You duduk mana? Saya sekarang di Malaysia. 1 minggu lagi saya mau pergi di Afrika. Ikutlah dia balik Afrika. Boleh lah, itu tak ada masalah. Aku sponsor. Oh, boleh? Boleh lah John. Kita kawan mah John. Janji you happy, saya pun happy mah. Nanti saya bagi you dia punya alamat rumah semua saya bagi tahu. Terima kasih banyak-banyak. Sebelum Abang Acap nak sponsor Li pergi ikut dia, Abang Acap sediakan 1 katil kat hospital. Kenapa? Kau kan dah kau kan laki, lepas tu nak sangat jadi perempuan. Dah aku bagi kau laki yang nak kau tak nak pula. Abang Acap, ini Dah elok-elok laki nak sangat jadi perempuan. Aku bagi kau laki, tak nak pula kau terima. ini cukup kena sekali, tak syait lain dah bang. Wow, awak banyak cantik Thank you. Cantik. Saya nampak sini kawan. Itu rambut panjang, gigi putih. Ini lips itu pink color. Itu semua. I skandal. Ini Acap S punya skandal. Bukan. Ya, dia sudah rasa. Dia tak nak mengaku. Rasa apa setan? Sekarang ni aku nak kenalkan kau dengan dia. Abang, sebelum abang kenalkan kat saya, abang kena rasa dulu. Bagi feel. Kata kepala otak kau, aku laki. Dah, abang bagi saya kat dia. Dah kau nak sangat jadi perempuan? Pergilah. Abang rasalah dulu. Tak, sekarang ni kau gatal sangat jadi perempuan kan? Kau pergi. Sebelum saya kena jahit, abang rasa dulu. Aku laki tak nak aku. Saya dah dulu dah buat dah. Buat apa? Perempuan? Dah elok lah perempuan ni laki, kahwin lah. Boleh. Apa pula tak boleh? Kalau apa tak boleh, abang kira dengan abang dulu. Apa yang dengan aku? Kan? Dia? Abang lah. Dengan kau? Tak, abang dengan saya try dulu, baru saya pergi at dia. Otak kau. Tak, bagilah longgar dulu, baru saya senang sikit dia. Kalau otak kau bagi longgar lu. Panggil aku apa? Kau turun?